5 fakta tentang albino yang ramai tak tahu. Yang pertama, albinism ialah bukan penyakit berjangkit. Ia adalah keadaan genetik sejak lahir, jadi ia tidak boleh dijangkiti dan tidak boleh sembuh. Kedua, kulit dan rambut kurang melanin. Sebab tu kulit albino sangat cerah, rambut boleh jadi putih, keperang-perangan dan kekuningan. Ketiga, mata lebih sensitif pada cahaya. Sebab tu ramai albino ada masalah silau, fotofobia dan penglihatan rendah. Keempat, bukan semua albino tu nampak sama. Tahap penglihatan dan warna kulit berbeza setiap individu. Yang kelima, perlu perlindungan matahari yang lebih. Sebab tu, kulit albino mudah sambal. Jadi, keperluan topi, cermin mata, sunscreen sangat penting. Nak ceritanya dekat sini, albino ni bukan rare, pelik, unik macam tu sangat. Dia cuma manusia dengan genetik yang berbeza. Dapat sesuatu? Jangan lupa follow.